Aku nak halang orang jual belon sibuk dia kacau. Peniaga kecil ni bukannya buat duit banyak sangat pun, tapi susahnya. Bagas abang orang Malaysia. Itu hampa yang macam tu. Hampa tengok sendiri video dia. Berapa sen sangat ke jual belon, bagi can lah. Lakukan seperti binatang yang seperti tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Jo Channel. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja, dan semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Teman-teman, di sini ada cerita, yaitu pegawai di BKL atau kalau di Indonesia Satpol PP dengan pedagang balon. Dengan singkat cerita, suatu hari di BKL atau Satpol PP lagi bertugas menertibkan para pedagang. Nah, di situ mendapati ada pedagang balon yang dikiranya orang asing. Dia tidak mempunyai lisensi atau izin berdagang. Di saat di BKL atau Satpol PP ingin menertibkan pedagang yang tidak mempunyai lisensi atau izin berdagang, terjadilah bentrok atau kontak fisik, sehingga mengakibatkan pedagang balon mengalami luka dan dibawa ke hospital atau rumah sakit. Dan setelah disiasat, pedagang balon ini tidak hanya tidak mempunyai lisensi atau izin berdagang, bahkan dia punya 13 rekod kes jenayah masa lampau, sehingga ada pihak yang ingin mengusutnya, sehingga menjadi pro dan kontra para netizen. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja video selengkapnya sampai habis. Oh, ini di BKL tidur ke? Tak buat kerja? Oh, warga asing berumah Raja Lela. Oh, banyak orang asing tengok yang lagi berjual. Tak ada pun nak angkut, nak halang. Tak ada nak angkut, nak halang orang jual belon sibuk dia kacau. Kota Raya ni, Kota Raya Kuala Lumpur ni ada macam apa lah ni. Warga asing bermaya Raja, Bangladesh buat kerja niaga ha. Mana di BKL, penguasa mana? Tidur ke? Tu sebab warga asing. Tak ada operasi ke kat sini? Kalau jalan tau, kamai orang Melayu niaga sibuk orang kacau. Ha, ni warga asing niaga ni, tak ada pun. Immigration mana? Immigration pun tidur ke? Ramai ni time ni korang buat kerja lah patutnya. Oh, Banjir di warga asing kan, kau tengok ni ha, penuh orang dia je. Dah macam kat Bangladesh aku rasa ni. Suka-suka dia orang berniaga kat depan kaki lima semua. Tak ada lesen, tak bolehlah berniaga. Kan? Jangan sama macam ni bang. Sekarang ni ramai gila orang tengah bengang. oh ini pedagang balon. Ya, bengang. Pasal apa? Peniaga-peniaga kecil ni bukannya buat duit banyak sangat pun, tapi susahnya bila nak berniaga. Pihak kata benda ni tak adil. Kenapa bila orang kita berniaga tak boleh, tapi orang lain? Ya lah, orang lain tu apa? Warga asing lah. Nice ah. How much? Orang Malaysia jual belon nampak pukul. How much? Orang China jual lampu. Kurui. Boleh. Orang China main niaga. Pura-pura bisu. Tengah pula orang kata kalau dah tak ada lesen tu haram lah. Tak bolehlah berniaga. Ada aku susah ke nak buat lesen ni? Kalau susah, kenapa? Boleh ke kita permudahkan orang-orang kita apply untuk dapatkan lesen supaya masing-masing boleh berniaga? Susah sangat ke? Satu benda je yang aku suka bila aku tengok semua benda ni berlaku. Hampir ke depan ramai orang yang nak menghulurkan bantuan. Cuma dekat sini saya nak minta tolong korang carikan saya abang belon tu. Esok lusa pun dah raya. Saya office dekat Ceras, saya nak bantu mana yang boleh. Kamu semua kena abang belon. Bila call saya menawarkan RM1 sebanyak RM1,000 untuk abang belon ini. Inilah Malaysia yang aku kenal. Ni baru lepas mana? Lepas ni Rumah sakit. so macam kejadian hari tu macam mana? Mungkin boleh cerita.
Diorang kata diorang dah halau abang 3 kali. Tak sama sekali. Tak betul. Saya nak jumpa diorang tu saya takut. Kalau saya jumpa diorang, diorang pun merasa kena hampas. Sebab saya berniaga tak boleh say. Saya nak mohon say. Baik saya tak tahu prosedur macam mana. Jadi saya ni ada sakit, ada air pasang. Saya nak cari duit dari air pasang. Satu tu air pasang, satu lagi kaya. Abang kata abang orang Bagas, abang orang Malaysia. Saya orang Malaysia. Saya sebab saya tu saya mohon dia supaya aku dia bantu saya saya punya kemahiran hanya berniaga je yang saya boleh sebab saya memang nak berniaga. BBKL mendakwa penjajah belon bertindak agresif dan bersentuhan fizikal dengan menolak penguatkuasa yang menjalankan tugas. Maknanya disebabkan abang belon bertindak agresif dan bersentuhan fizikal yang menyebabkan hampa mengambil tindakan seolah-olah abang belon tu bertindak ganas, bawa keluar parang, bawa keluar kapak, bawa keluar hammer. Cara hampa bertindak kan bukan seorang, hampa beramai-ramai, hampa keroyok abang belon tu seorang-seorang. Nak bercakap pun semua orang dah saksikan daripada awal sampai ke hujung video tu, hampa yang berkasar dengan abang belon tu. Daripada mula-mula video, belon tu masih banyak lagi. Masih banyak. Tak lepas pun daripada tangan abang belon tu, belon-belon yang dia niagakan. Macam mana hampa kata dia bertindak agresif? Selepas hampa bertindak kasar, barulah satu belon tu terbang. Jangan nak spin sampai macam tu. Hampa tengok sendiri video daripada awal sampai habis. Sampailah orang yang datang nak menenangkan pun hampa bertindak kasar. Hampa bertindak kasar. Apa alasan hampa lagi? Apa alasan hampa lagi? Jangan macam ni. Orang tu niaga je bang. Orang niaga je. Mati apa yang kau buat ni? Kalau mati orang di sana. Kalau mati orang tu macam mana? Kalau mati orang tu macam mana? Kalau mati orang tu macam mana? Pula dah, rupa-rupanya Abang Belon ada 13 rekod jenayah yang lampau. Tapi tak apalah, tu 13 rekod jenayah yang lampau. Itu masa lalu, mungkin dia berubah lah ni. Tapi lah ni kes disiasat. Ya, disiasat ada 2 kes kalau aku tengok di sini. Satu Seksyen 186 dan satu lagi Seksyen 325 Kanun Kesesaan. Kerana menghalang penjawat awam serta menyebabkan kecederaan parah secara sukarela. Lepas tu anggota yang terlibat dengan Abang Belon ni dah kena tindakan dalaman oleh jabatan. Jual belon je pun. Jual belon je pun. Aduh, korang ni macam Samsung. Berapa sen sangat je jual belon, bagi can lah. Aduh, memang betul salah. Tak ada lesen, tak ada permit. Ya, betul. Tapi jual belon. Jual belon je pun. Teruk kau pelakukan macam tu seolah-olah dia buat kesalahan besar. Bagi can lah. Raya nak dekat, kita ramai pakai apa? Perlu pakai duit banyak. Ya, betul. Ataupun deal dengan dia. Pas setengah jam, baik kau boleh dah. Aku laksanakan tanggungjawab aku sebagai penguatkuasa. Sekian. Bukan besar sangat pun kesalahan. Jual belon. Mengelirukan.
setahu netizen, kes Abang Belon ni sebab masa bulan Ramadan jual belon tak ada lesen. Lepas tu mistreated sampai dia masuk hospital. Tiba-tiba hari ni pula keluar 13 rekod melampau. Dan kes dia yang mana satu? Siapa yang tahu tolong bagi komen, bagi penjelasan. Saya dah keliru dah confused. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam dekat berita ada keluar tentang isu Abang Belon. Ni nak ulas sekali lagi ni. Isu Abang Belon yang dikatakan ada 13 rekod jenayah lampau. Maka berbondong-bondonglah pentaksub-pentaksub yang keluar. Yang ada juga yang tuduh pemuda UMNO. Inilah pemuda UMNO, bodoh lah, tak selidik latar belakang lah. Pertama saya nak beritahu kepada pentaksub-pentaksub ni, pemuda UMNO membela Abang Belon ini bukan sebab 13 rekod yang lampau, tapi kita bela atas kezaliman yang berlaku atas dirinya ketika dia nak menjaga ketika itu. Yang dia perlakukan seperti binatang, yang seperti tak ada maruah. Atas sebab itu pemuda UMNO bela, bukan atas sebab jenayah rekod lampau tu. Kalau ikut pentaksub ni lah, orang yang ada jenayah rekod lampau ni, bolehlah mereka ni dizalimi sampai bila-bila. Disebabkan dia ada 13 rekod jenayah, boleh kita nak zalimi dia. Saya nak bagi tahu sebenarnya, siapa pun 100 rekod lampau pun itu tidak memberikan lesen kita untuk menzalimi dan juga cederakan Abang Belon ni begitu. Dia ada rekod lampau dan telah dikenakan hukuman. Itu terpulang. Tetapi hari ini apabila dia diperlakukan seperti binatang, dizalimi, maka itulah sebab kita tampil untuk tuntut keadilan untuk Abang Belon ini. Dan saya nak tanya juga, yang pada pentaksub ni, bukan main kamu hina Abang Belon ini. Cuba bayangkan ada anak menteri, ada anak-anak tokey besar yang ada rekod lampau, yang ada kesalahan dadah, kesalahan ganja. Kamu diam membisu. Orang miskin, orang nak jual belon, inilah kamu kutuk dan juga kamu hina habis-habisan. Apalah pemikiran kamu ni? Pemuda UMNO akan kekal konsisten untuk bela Abang Belon ni, untuk berikan keadilan pada Abang Belon ni. Tak kira dia ada 100 rekod lampau pun, itu dia punya pasal dulu. Kita akan bela atas sebab ketidakadilan dan juga kezaliman yang berlaku. Mentang-mentang dia orang susah, mentang-mentang dia hanya jual belon, macam-macam kamu nak tuntut. Tetapi pemuda UMNO akan tetap konsisten untuk membela Abang Belon ni. Dan untuk pentaksub ni saya nak bagi tahu juga, kalau ikutkan logik kamu lah ya, yang ada rekod lampau ni boleh dizalimi, boleh dihukum. Rasanya ramai yang hari ni yang jadi menteri tak boleh jadi menteri kot. Tolonglah, ubahlah pemikiran tu. Jadi jangan risau, pemuda UMNO akan kekal konsisten untuk membela Abang Belon yang telah dizalimi. Kita jumpa di mahkamah. Netizen Malaysia anggap kenapa mudahnya orang asing berniaga di Malaysia, sedangkan orang Malaysia sendiri susah untuk berniaga, sehingga ada penjual balon yang tidak punya lesen dia disiasat masa lampaunya, sehingga bikin geram para netizen Malaysia. Nah, kita tunggu cerita berikutnya ya teman-teman. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.